Hai, Assalamualaikum semua. Kepada wanita yang bekerja 9 pagi hingga 6 petang, ini video untuk anda. Kenapa saya kata video ni untuk korang? Ini sebab saya jumpa ramai wanita berkejaya dekat luar sana yang kerja 9 sampai pukul 6 ada masalah untuk turun berat badan. Okey, ni saya nak bagi tahu 3 faktor kenapa susah sangat untuk kita turun berat badan. Pertama adalah disebabkan kita stres dan juga kita kurang rehat. Kedua adalah disebabkan di pejabat tu pun memang banyak cabaran. Contohnya macam banyak betul aktiviti makan-makan, banyak betul perayaan yang nak diraikan dan banyak betul kejayaan yang akan kita raikan dan kita akan confirm ada makan-makan. Dan yang ketiga adalah disebabkan kita kurang bergerak. Setuju cakap saya, kita masuk pukul 9 pagi dan mungkin waktu lunch nanti baru kita bangun. So kalau tak tu memang kita takkan ada banyak pergerakan. So tak ada pembakaran kalori yang banyak dekat situ. So itu adalah penyebab kepada susah kita nak turun berat badan. Siapa setuju dengan saya? Boleh komen kat bawah.